Sumpah, Blood Brothers Baranaga memang absolute cinema. Assalamualaikum guys. So, malam aku dah tonton filem Blood Brothers. Thank you so much kepada Syafiq Yusof kerana sudi invite aku untuk menonton filem Blood Brothers Baranaga. Memang aku tak boleh nak nafikan setiap filem-filem Syafiq Yusof memang aku dah letak dalam mindset aku, wajib tonton. This is the only one pengarah yang aku rasa aku boleh percaya dekat dalam Malaysia ni. Bukan aku nak cakap pengarah lain aku tak percaya, tapi aku letakkan Syafiq nombor satu untuk aku tonton semua filem-filem yang dia buat. Kalau tengok daripada trailer pun dah awesome gila. Memang dah memberikan hope dekat situ. Dari segi sinematografi apa semua, action yang diberikan sedikit saja dalam trailer tu dah memberikan satu harapan kepada penonton yang ingin menonton filem Blood Brothers. So Baranaga ni adalah sekumpulan bodyguard untuk gangster-gangster. Dan Baranaga ni juga ada kaitan dengan politik apa semua. Aku sangat kagum dengan pacing cerita, jalan cerita, the plot cerita, susunan cerita, susunan action dalam filem ni sangat solid, sangat cantik. Kalau nak ikutkan sebenarnya, kalau dari segi penceritaan, aku rasa kalau orang yang kurang pengalaman, aku rasa dia akan buat cerita ni akan jadi makan masa yang sangat lama. That's why aku rasa this is the beautiful timeline, cerita yang sangat baik. Pelakon-pelakon seperti Shana, Syafiqah, yang paling aku terkejut adalah Syukri Yahya. Aku paling kagum tengok build up of karakter. Aku rasa Syafiq sebenarnya nampak sesuatu dalam Syukri Yahya yang sebenarnya yang selama ni kita tengok hanya di drama-drama. That's why aku rasa ni adalah peluang untuk Syukri Yahya menonjolkan diri dia, membawa watak-watak sebegini. Aku sangat impressed. This is crazy man. This is something yang kita tak pernah dapat sebelum ni. Dan Shahnaz, kita nampak dia punya karakter Polis Evo yang bagan tu, tapi lebih agresif. Mungkin kalau kita tengok dalam filem ni memang dia lebih agresif berbanding dengan Polis Evo 3. Aku rasa macam gerun tengok dia. Action, kalau aku cakap action, kalau this is something yang membuatkan kau rasa macam diorang ni tumbuk betul-betul ke? The impact yang ada terkena dekat badan tu rasa macam diorang ni berlakon memang tumbuk betul-betul ke macam mana? Aku macam tertanya-tanya pelakon-pelakon ni tak ada yang injured ke. Aku tengok tu aku rasa macam takkan injured sikit-sikit, mesti injured banyak ni, mesti injured yang lebam-lebam. Kalau tengok tu rasa macam confirm ni lebam-lebam ni, sebab the impact was there. Kau akan terasa dia punya action tu kat situ. So harapan aku untuk filem Blood Brothers, if mendapat kutipan yang banyak, dan Syafiq janjikan kalau dapat kutipan yang mendapat sambutan yang hangat, yang tinggi, dia akan buat yang lebih better. Aku yakin kalau filem ni dapat sambutan, next time kita tengok Blood Brothers macam John Wick. Untuk filem Blood Brothers Baranaga, aku bagi 1000/10. This is absolute cinema. So jangan lupa tonton filem Blood Brothers Baranaga, support filem lokal.